4 elemen ni, siapa yang nombor you, nombor pangkal you ataupun akar you adalah 27 dan 83, you kita nampak obviously you adalah orang yang ada deep emosi. Maksudnya adalah kalau sayang orang tu sayang sangat, kalau geram-geram sangat, kalau dipuji melambung sangat, kalau dimarah sedih sangat. Faham ke faham? Kalau dimarah sedih sangat, kalau dipuji kembang sangat. Dengan pujian boleh buatkan you naik sil. Faham? Faham ke faham? Faham ke faham ni? Sambil off mic, siapa yang tak off mic ni? Mau dengar ada bunyi kerek-kerek. Kak Ida. Kak Ida off mic. Kak Ida profile picture baju biru. Kak Ida profile picture baju biru. Off mic. Faham ke faham? Tetapi orang ini juga, dia sebenarnya ada kebolehan untuk, contohlah dia pergi rumah mama kan, pegang tolong. Faham ke faham? Faham ke faham? Sebab topik penting ni, korang kena bagi mama fokus yang baik. Sebab ini topik yang korang tak biasa dengar dan mama nak explain, mama nak you faham. So orang yang macam Ili, macam Miza, macam Aida ni, kalau dipuji melambung-lambung, rasa bahagia, rasa saya boleh berjaya. Dan sangat cepat untuk dia, lepas dipuji tu, lepas diberi perhatian, esoknya buat order, esoknya buat order. Tapi selepas tak dapat perhatian, dikritik, dikeji, dimarah, sedihnya tu, terus dah tak ada order masuk dah lepas tu. Faham ke faham? Faham ke faham? So, orang-orang yang begini, dia macam ni. Mereka ni adalah kita panggil semula jadi, dia sangat intens dalam merasai. Satu, mereka ni kan kalau kita nak growkan mereka ni adalah Ili, Miza, Aida, bawa pergi kedai emas. Bagi dia, kalau dia suka mana, pegang emas. Aida nak yang ni. Memang dia boleh dapat yang tu. Sangat cepat. Sebab dia cepat masuk emas tu dalam bank dia. Maksudnya, dia suka sangat emas tu kan. One day dia akan dapat beli emas tu. Cuba you check. Siapa orang-orang air ni? Orang air, orang api ni. Betul ke betul? Kalau you betul, cantiknya, suka ni. Macam tu. Tapi kalau you all start menyampahnya aku leader macam ni, off mic sayang. Faham tak? Menyampahnya aku anak team macam ni. Lepas tu, body you register, anak team ni menyampah, jangan dia datang. Sebab tu, dah banyak sangat orang kau menyampah, dah tak adalah anak team yang datang dah. Banyak ini menyampah. Cuba praktis, tengok anak team sayang, sukanya. Ya Allah, bestnya anak team. Inilah anak team, syurga. So, nanti akan datang lagi anak team. Sebab body you akan tarik apa yang you suka tu lebih banyak. Apa yang you merasa itu lebih banyak. Faham ke faham? Tetapi mereka ni ada gifted. Orang macam ni lah paling senang yang contoh kan. Bawa pergi hotel. Bestnya lepas ni nak bawa anak-anak tidur hotel ni. Lepas ni. You tengok result dia tak berubah. Start berubah. Tapi you kena tahu tau. Macam contoh lah. Macam mama nampak macam tak ada elemen api dan air. Tetapi you kena check juga energy you dekat side. Sebab energy ni dia banyak tau. Dekat Tanjung Muluk. Dekat ni. Faham tak? Ada banyak ni. Actually mama ni adalah orang api rupanya. Mama, metafisik mama tak ada api. Tapi sebenarnya mama ni orang api. Rupanya mama ni orang api. Baru mama tahu. Kalau dalam satu kan dia macam ni tau. Dia macam ni. Untuk kita tahu tenaga yang ada dalam diri kita ni, dia ada banyak metod untuk mengesan. Yang metod yang senang kita nak faham adalah metafizik lah. Kau lahir hari apa-apa, kau nombor puncak tu apa. Faham ke faham?
Sebab tu macam contoh macam kita kan, contoh macam mama kan. Mama ada anak api. Kimi dengan Mita. Mama nampak kalau dia nak, dia memang senang dapat. Tapi kalau dia tak nak, geram. Kalau dia start emosi, tak mana-mana pergi. Saya tengok Kimi boleh senang cepat jadi apa, kalau dia betul-betul semangat nak menang, dia dapat rasa dia akan menang dan menang, dia akan menang. Dia akan dapat olahragawan semua walaupun dia budak baru. Faham? Satu you tengok kalau orang-orang air ni, dia ni baru join kita tapi dia boleh pecut. Tapi kalau kita tahu molkan dia macam ni, tapi kita tak boleh. Kalau macam tu mama manjakanlah kita orang, apa mama susah? Tak boleh. Tak boleh. Sebab you kena faham hakikat dunia kat sebenarnya tak siapa nak manjakan you. Dan tak ada siapa nak selamatkan you. Faham ke faham? Faham ke faham? Faham ke faham maksud mama ni? Maksud mama ni. Faham ya? Sebab mama nak cerita dengan you all. Mama cakap tadi, you all, mama sedang menulis. Mama sedang menulis. Mama menulis apa? Menulis matlamat. Dan semalam mama dah start menulis dah. Tapi mama tulis dekat buku garis-garis. Nak menulis matlamat, tulis di buku yang kosong. Dia kena tulis kat buku yang kosong. Buku yang kosong. Ni mama bagi contoh. Buku kosong. Buku kosong. Tulislah. Tulislah. You nak capai apa? Kalau you on a hub, ke, you cawangan ke, you kena tulis. Mira ingat tak Mira? Mira cakap, macam mana Mira boleh, kenapa Mira boleh ni? Mira kata Mira tulis. Mira ingat tak Mira? Mira ingat tak Mira? Mira OM Kajang. Mira ingat tak? Yang Mira pernah capai apa tak? Lepas tu Mira kata sebab Mira menulis. Mira ingat ke Mira? Yang Mira kata Mira capai tu sebab Mira menulis. Mira tulis apa Lepas tu yang batu capai apa tak? Mama tak ingat. Sebab sebenarnya sama juga. Mama dulu sebab menulis banyak benda yang berubah hidup Mama. Mama start menarik benda-benda yang best sebab Mama menulis. Tapi lama kelamaan kan bila kita dah selesai, kita dah lama tak menulis. Mama boleh explain kan bukan tulis kat buku plain. Sebab kita ni tak nak ada garis, tak nak ada serabut. Yang kita nak fokus tu adalah matlamat kita. Sebab kan mama tadi cakap, sedangkan nak menulis pun kena menulis pada waktu yang kosong, senyap, tak ada orang, tenang. Faham tak semua orang tidur? Faham tak korang kat bilik sorang-sorang? Kalau boleh you ada satu bilik kosong. Faham tak bilik kosong? Faham tak bilik tu kedap bunyi yang korang boleh dengar degup jantung korang. Kalau korang boleh create tempat macam tu lagi best. Oh lagi cepat. So kalau mama cakap tadi nak menulis, nak start susun balik. Manage balik subconscious mind you or program you. Contohlah, kenapa banyak handphone hang lah semua-semua tu? Kenapa? Sebab terlalu banyak benda sangat dalam phone you. Dah tak manage dah. Betul ke betul? Kan ramai leader network kata handphone cram lah, handphone jam lah, handphone ni. Sedar tak sedar, dah terlalu banyak benda dalam tu dah tak terurus. Handphone you pun jam. Sama juga. Bila kita ni kan, terlampau banyak maklumat masuk. Kita kan tengok sosial media banyak. Kejap tengok Cona. Kau nak kahwin anak raja pula ke? Sejak tengok bahu wali. Kan? Apa kena hanyut dekat air. Jadi kau tengok cerita apa pula? Magic rompak. Kau nak jadi apa? Perompak pula. So bila terlampau banyak benda kita tengok yang kita, magic rompak pun suka. Bahu wali pun suka. Cona pun suka. Jadi tengok cerita Kabi Kushi Kabi Jam pun suka. Right? Dan otak kita serabut tau. Otak kita serabut. Sebenarnya kau nak jadi apa? Sebab tu nak, bila kita panggil, Mama, you dengar ni tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak Mama kesayangan. Siapa yang nak ubah hidup you akan nampak perubahan tu akan berlaku tahun ni juga. Bulan ni juga. Simple. Jangan tengok apa-apa sosial media. Start menulis saja. Maksudnya tak nak masuk dah bahu wali. Tak tengok macam suka pula tengok bahu wali. Suka tengok perompak sangat. Stop tengok everything. Start menulis benda yang you nak masuk. Okay, saya nak cawangan saya capai jualan 1 juta. Kan? 1 juta tu buat order apa? Macam mana dapat apa 1 juta? Sebab ada customer order buat order. Ada Petronas order brownies 2,000 kotak. So senang je buat brownie kan. Boleh pagi part time. Part time. Kau pecah telur, kau lipat kotak. Siap boleh pagi part time.
Faham tak? Sebab you decide saya nak dapat sejuta sebulan dengan bulk order. Faham ke faham? Bulk order produk yang sama. Boleh tak kita buat macam tu Guza? Boleh. Tulis. Kalau on hub pula, saya pun nak buat order. Mama, Miza pun nak buat order. Saya nak buat order. Customer ni dia order satu tempat je deliver, dia order 100 kotak. Senang je. Miza terus. Kajang, Mira. Miza dapat order tau. Brownies 100 kotak. Nak hantar pergi ke company apa. Semua tu tulis happy birthday. Kita print je lah kan, happy birthday tu pap 100. Dia okey je. Ataupun kita bagilah, belilah stick apa kan. Letak je 100. Tak payah nak wording kan. Semua benda tetap cantik. Tetap untung. Okey. Miza jadi orang tengah. Okey. Okey Mira okey. Okey Mira, nanti runner hantar Nanti runner datang hantar. Okey. Okey Mira, runner on the way. Susun kotak keluar okey. Okey, ambil gambar Mira, jangan lupa ambil gambar. Okey. Mira ambil gambar. Okey, bawa order. Si Miza dekat rumah jadi operator. Hello, ya customer, ya kak, akak nak apa? Oh, akak daripada company apa? Akak nak? Okey, saya faham. Bobo untuk staff akak birthday. Okey, company akak punya company, akak company apa? Oh, company Bernas. Staff yang birthday bulan ni ada 100. Okey, bobo berapa? Bobo 100. Lepas tu nak satu kek. Kek apa? Kek bulat. Kek apa? Akak nak apa? Saya bagi promo lah. Saya bagi ni. Okey? Okey, 100 bobo. Kek bulat Victoria Service 100. Okey. Okey, noted. Mira, 100 bobo, 100 Victoria Service. Okey? 3 hari lagi nanti ada runner datang, lori datang hantar. Jangan lupa ambil gambar Okey, thank you. Okey, thank you Mira. Bye. Okey. Okey, next. Hello puan. Ya, puan dari mana? Nak infak. Infak dekat mana? Dekat masjid. Masjid mana puan? Kurma. Berapa? 1000 kotak. Boleh. Berapa masjid? 5 masjid. 1000 kotak. Mira. 1000 kotak Mira. 200 tak apa. Akak ada 5 runner datang, Mira pas. Satu runner bagi 200 tak apa. Runner tu tahu nak hantar mana. Okey Mira, settle? Settle. Okey, Mira tahu okey settle. Okey. Okey, dah settle Mira? Okey. Okey. Betul tak? Hello. Ya puan. Ya. Yo yang order buah-buah tu. Awak ni boleh ke kalau saya nak order banyak sebab company saya dia nak buat charity untuk rumah-rumah anak yatim. Tapi banyak sikit lah 10 rumah anak yatim. Nak infak apa? Sekejap tu lah saya ingat apa yang senang kat you all. Kan, saya cadangkan kambing boleh? Boleh masak-masak kat rumah tu ke? Bagus juga macam ni, 10 rumah anak yatim. Setiap rumah anak yatim tu bagi dalam 50 pack kambing. Boleh? 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 So, 10 rumah anak yatim, 50 pack kambing. Boleh? Saya selesaikan. Hello Mira. Okey. Buat order lagi Mira. Nanti akan ada runner datang 3 hari. Tak apa, Kak Miza akan uruskan. So Mira, Kak Miza perlukan total dalam 500 pack kambing. Satu tempat ni akan ada 500. So hari tu akan ada 10 runner datang. It's okay. Tak. Bukan 10 runner. 3 runner. Tapi runner dah akan hantar. Okay Mira. Okay, settle. Hujung bulan cing dia masuk. Apa peluhnya? Ketiak pun tak basah. Mira. Tak 100,000. Berapa income bulan ni? 100,000. Macam mana boleh buat? Miza buat apa? Buatlah marketing macam biasa. Ya Allah, mesti busy. Taklah. Lah, tak tahu ke? Miza tutup hub. Raya tutup sebulan. Hei! Habis macam mana raya tutup sebulan income boleh 100,000? Perlu ke kena keluar pada hub? Bukankah kena keluar pada sistem hub? Come on. Boleh tak improve sikit? Nampak sangat minda sangat lemah. Ini ternyata awak memiliki minda yang sangat lemah. Otak you hanya terhad. On hub ni hanya boleh dapat ratus-ratus ribu kalau you duduk kat hub, tunggu satu customer. Bukankah on hub ni boleh jadi orang tengah saja untuk settlekan semua buat order. Tapi go through our system. Hello. Kenapa minda sangat lemah? Lemah sangat kalau minda macam ni. Ini kenapa ni? Tak cukup makan apa ni? Tak cukup makan protein yang minda sangat lemah sampai otak sampai terhad sangat ni pemikiran. Faham? Mira pun seronok lah. Okey, dapat. Wah, Miza sekali order 300 brownies. Dah tahu dah boleh arrange dah part time. Faham tak? Senang. Okey, kalau 300 order ni staff aku pensan ni tak boleh part time. Tapi dah tahu dah part time datang ni awak pecah telur. Pecah je telur. Berapa biji kak telur? Awak ambil 10 papan ni Mira senang. Pagi datang
Okey adik department pecah telur. Adik dari pagi sampai ke tengah kejar-kejar pecah telur je. Pecah telur kak pecah telur. Masuk yang pecah. Nanti kak check. Pecah telur betul tak? Okey kak. Awak lipat kotak je. Lipat kotak. Awak lipat kotak berapa? 1000 kotak ni. Lepas lipat 1000 kotak awak boleh balik. Lipat 1000 kotak lepas tu boleh balik kak Boleh balik. Awak tak dikira jam. Awak 1000 kotak, awak pun telur pun sama. Pecah semua telur ni awak boleh balik. Betul tak? Saya pecah semua telur ni. Awak saya bayar gaul. Awak gaul berapa ni? Tuan-tuan awak kerja kacau je. Awak lebih sikit kacau susah sikit. Wah, senang hidup manager ni. Itulah hidup nak. Itulah hidup. Lagi Mira, ada banyak bangla kat atas yang buat part time. Bosan-bosan tak tahu nak buat apa kan. Kacau tenaga lelaki. Kau faham? Tulis dekat buku. Design your life, anakku. Design your life. Design your life as a manager cawangan, as owner hub, as a leader, as a apa. Design your life. Tulis. Design your life. Tulis and design your life. Hidup ni kalau you susah payah sebab you tak design diri you. Sebab tu you dah masuk dengan, maksudnya lah mama duduk macam huru hara. Sebab you tak pernah design hidup you. You biarkan subconscious mind you cerita bahubali, cerita cona, cerita kambing kusi kambing gam, cerita magic rompak, cerita apa lagi? Cerita apa? Cerita apa abang solar, abang apa solar, cerita nanak, hantu gayung, hantu pimak, hantu apa. Bila terlampau banyak benda yang masuk dalam kepala you, sayang you jangan ingat apa saja yang you tengok movie tu itu semua percuma. Tidak ya sayang. Movie tengok Ali Shukri, Khairul Amin, WhatsApp guy, dah otak jadi influencer, dah acak-acak influencer, tiba-tiba sibuk scroll-scroll nak cari idea content. Kau dah kenapa cari idea content? Nak lempang dengan mama? Kau jadi influencer ke? Garang. Garang lah. Sebab korang kan ramai yang mempunyai minda yang agak lemah. Kenapa you punya hidup cara-cara marbah? Macam you tak boleh kontrol kehidupan you. Bagi tahu mama. Kehidupan you ni macam you tak boleh kontrol. Simple. Sebab you tak pernah design, you tak pernah manage balik you punya subconscious mind. Sayang-sayangku, anakku kesayangan. Sayang, dalam otak kita ada subconscious mind. Subconscious mind you serabut. That's why everything serabut. Pause everything. Stop Cona, stop Bahubali, stop Abang Solah, stop Pimak, stop everything dulu, stop. Ambil buku, design balik. Ini benda yang aku nak berlaku dalam hidup aku sebagai manager cawangan. Sebagai manager cawangan, ini yang aku nak berlaku dalam hidup aku. Sebagai owner hub, ini yang aku nak berlaku dalam hidup aku. Sebagai apa? Sebagai apa lagi? Sebagai apa? Sebagai apa saja ini aku nak berlaku dalam diri aku. Tapi kalau korang tak ambil masa untuk susun atur balik subconscious mind, hidup you akan cacat marbah. Seolah-olah you kena hidup di atas susunan orang lain. You macam hidup you tak ada pilihan. Hidup you tak ada pilihan macam disusun oleh orang lain, you hidup dalam tekanan. Dan you kata you salahkan bos, you salahkan apa. Itu masalah you. You salahkan leader. Hidup you, suami you menyampah kat muka you sebab rumah you cacat marbah. Dia tak tahu, dah masuk pintu tak tahu pintu bilik kat mana. Semua bilik, tak tahu bilik tidur mana, dah semua bilik penuh baju. Kau bayangkan suami balik kat rumah, semua bilik penuh baju, dia tak tahu dah kat mana bilik tidur, kat mana bilik anak, tak tahu. Yang nampak ini semua bilik penuh dengan baju. Ya faham ke faham? Korang faham ke faham? Percayalah mama. Orang-orang yang rumah dia cacat marbah, beli barang sangat banyak, kasut ada 1000. Suami dia tengok kasut dekat almari sini ada, buka almari pun ada kasut, buka sini kasut. Nampak macam simple. Isteri lebih cantik berdentum. Rupanya isteri cacat marbah. Sebab apa? Isteri addicted dengan kasut. Belum lagi lipstick. Tarik laci ni lipstick. Tarik laci ni lipstick. Belum lagi isteri addicted simpan kotak. Tarik ni kotak. Ni kotak. Sayang, dia rasa hidup dia ni dah cacat marbah rumah dia ni. Dia pula, mak dia pula tak macam tu. Mak dia susun. Ini almari Tupperware. Benda-benda ni buang. Yang ni. Kahwin dengan isteri, tudung, penuh tudung. Dia buka almari baju dia, ada tudung isteri dia. Korang rasa? Hidup yang macam mana suami tu? Buka almari dia pun ada tudung korang. Korang rasa?
Buka-buka almari baju. Dah, tudung isteri aku dekat sini tak? Tahu tak serabut. Korang rasa macam, apa nak serabut? Tumpang sekejap bang. Sebab tu, psikologi, suami isteri kena ada katil, side table masing-masing. Korang tahu tak? Katil suami isteri, katil tu dia tak boleh rapat ke dinding. Kalau rapat ke dinding, maksudnya salah seorang tak ada side table. Maksudnya salah seorang tak ada side table. Sayang, you dengar ni. Semua manusia nak privacy. Semua manusia nak ada space dia sendiri. Betul ke betul? Psikologi menyatakan semua manusia nak ada space dia sendiri. Tak mau campur-campur. Sebab tu, kalau you all hari ni tengok balik masuk bilik, tengok. Katil you tengah-tengah ke ataupun tepi, rapat ke dinding. Sehingga salah seorang tak ada side table. Check balik rumah you. Sampai tak ada side table. Sebab tu tengok, rumah orang kaya, bilik air pun ada 2 sinki. Satu tinggi suami, satu tinggi isteri. Sebab tu, orang-orang macam dia feel aku ada aku punya dominasi. Aku ni signifikan. Tapi kalau semua benda berkongsi, bilik air berkongsi, ni semua berkongsi, tak ada signifikan tu. Faham ke faham? Sebab tu dia tengok, terutama anak sulung, dia tak akan suka bilik dia ni ada orang lain campur. Sebab dia tak nak katil dia bercampur. Kalau you perasan, anak mama lah. Anak mama. Kimi dia tak nak katil dia ada orang tidur. Jijik pertama, satu malam dia tidur dia seorang, signifikan. Akhirnya, dia always ada self-esteem yang tinggi sebab dia rasa dia always ada peluang untuk mendominasi. Bukan asyik-asyik kena bergalah, asyik-asyik kena bergalah. Sebab tu bilik asing-asing, anak-anak, satu kalau kita ni mampu. Sebab tu sebenarnya, itulah dia. Dia akan membentuk karakter anak tu. Subconscious mind anak tu. Faham ke faham? Faham ke faham? Tuan-tuan dan puan-puan, faham ke faham? Faham ke faham? Satu mama tak sabar pindah rumah. Sekarang ni Mika dia katil dia kecil je. Mika tahu tak sampai hari ni tak ada katil. Dia ala katil dia kecil. Katil dia kalau siapa masuk bilik mama ada satu macam tempat duduk depan katil mama tempat duduk. Itu tempat Mika tidur setiap malam. Dia ala masih lagi menumpang mak ayah dia. Dan mama tak sabar pindah. Sebenarnya kan kenapa mak tak sabar pindah? Rumah tu untuk anak mama sebenarnya. Supaya dia jelas setiap kita ada katil kita masing-masing, ada side table kita masing-masing, ada bilik, ada meja study kita masing. Sebab kita nak masing-masing rasa signifikan. Hari ni you check balik. You check balik siapa yang dah berkahwin. You punya katil adakah memberi peluang untuk suami you ada rasa signifikan? Ataupun suami you tak ada side table? Ataupun almari baju suami you ada tudung you juga? Lepas tu you kata, mama suami saya ni tak nak leader. Not a provider. Mama pergi rumah kau, kalau mama nampak lah almari baju suami hang, ada tudung ada baju hang, baru tampam ke hang. Garang mama ni. Garang mama ni. Engkau nak suami kau provider, nak signifikan. Engkau tu buat perangai. Tempat baju dia buka baju, ada baju kurung-kurang. Macam mana dia nak signifikan? Masing-masing abang rasa hari ni sibuk kemal almari ni. Iyalah. Almari, rak suami you. Kat situ juga ada spender korang. Macam mana dia rasa signifikan? Lepas tu you kata, suami tak berguna lah, tak dominan lah, tak provider lah, semua isteri. Memang kau yang memang dominan dalam rumah tu. Semua almari ada baju kau, ada tudung kau. Faham ke mak cerita apa ni? Lepas tu acah-acah suami tak provider. Engkau yang mencabuli hak dia. Sejak kahwin dengan hang, hidup dia jadi berubah. Sebab buka sana, tudung hang. Buka sini, tudung hang. Faham ke faham? Lin, jujur tak mama Lin? Nasib baik baju Lin and suami pun bilik asing. Lin, sebab tu suami you sangat signifikan. Sampai you ada rasa you tak ada hak bercakap. Kalau kena pindah Kelantan, kena pindah Kelantan. Kalau kena macam ni, kena pakai budak, kena pakai budak. Kalau kena ni, betul tak Lin? Betul ke setuju Lin? Dia sangat signifikan. Tapi dia provider. Kau dengar cakap aku, apa kau nak kau cakap, aku bagi. Apa anak nak pakai baju macam mana? Baju comel, baju mahal, baju murah, aku bayarkan. Betul tak Lin? Nina, baju dah memang dah asing. Dah memang tak ada campur-campur.
Sebab tu suami you sangat signifikan. Ini tak, dia buka rak kasut, almari kasut dia dah ada almari. Ya Allah, banyaknya kau punya kasut style long kau ni. Kau punya kasut, kau punya slipper, kasut tinggi. That's why kadang kita pelik. Isteri cantik. Kenapa kau, apa masalah yang okey? Dia tak perasan. Lelaki ni kadang dia seletih tau. Semua benda ni dia tak boleh signifikan. Faham ke faham? Masing-masing tengah check almari tu. Tengah check almari lah tu. Tengah check almari kan? Tengah check almari tu kan? Sebab tu kalau kita kan, kalau kita ada rezeki bagus kan, kita tukar, faham tak? Tukar. Macam lelaki dia tak perlukan meja makeup pun. Kalau meja makeup, tapi ada lelaki yang dia suka makeup. Macam Papa dia tak minat meja makeup lah. Dia tak perlu pun ada meja makeup dia tak perlu. Tapi ada orang dia perlukan ni. Tapi you nampak ke nampak? Fasha, you nampak tak? Suami you karakter macam-macam signifikan je. So Mama nak you nampak lah. Mama nak you nampak. Boleh? Tak mana-mana dah mau pergi ni. Mama topik apa kita ni? Oh, badan form macam tu Marina. Memang dah asing dah. Belajar sesuatu ke belajar petang ni? So Mama nak you nampak apa topik kita tadi? Susun atur. Susun atur subconscious mind you. Bulan Ramadan ni Mama percaya you pun tak tengok TV sangat kan? Bulan Ramadan ni Mama percaya you pun tak tengok TV sangat. You pun tak tengok sangat benda yang bukan kan? Cuba belajar menulis. Cuba kita susun atur balik you punya subconscious mind, apa yang you nak. Design your life. Design your life. Allah ikut sangkaan hamba-Nya. Design your life. Design your life. Saya begini. Ada leader tanya Mama, kalau lah kita ni adalah Mama, contohlah manager cawangan kan. Contoh kan Mama nampak Mira duk respon tadi. Mira nak macam ni. Itu keakuan tak? Itu keakuan sebab dia tak menyusahkan siapa pun. Ya faham ke faham? Itu bukan keakuan sebab dia tak susahkan siapa pun. You decide cawangan saya mesti macam ni. Cawangan saya manager yang akan gigi ni macam tu. Maksudnya adalah manager dia boleh decide tau. Owner Hub under Kajang adalah owner hub yang spek begini. Kalau nama owner hub Kajang, mesti top leader Mama Sab. Boleh tak Mira cakap macam tu? Tak lama tu memang. Semua geng-geng top leader semua ada Mira punya hub. Hub Mira ni semua jadi top leader. Mira, you boleh tak susun macam tu? Owner hub under saya, mesti semua top leader. Paling command bulan ni, tahun ni adalah paling command, diorang ni director. Paling command. Owner hub bawah Mira, paling command adalah semua adalah mencapai satu pencapaian iaitu minimum director. Director Mama Sab. Boleh ke boleh Mira macam tu? Kenapa Mama kenapa Mira perlu benda tu? Sebab kalau dia tu adalah top leader, dia bina pula tim A di tempat dia, hub dia makin naik lah. Hub dia makin naik. Makin naik tak saya cawangan Mira? Makin naik tak saya cawangan Mira? Makin naik lah. Tahun ni adalah tahun KPI. Wah, performa you bagus lah. So, kalau melibatkan bonus ke, kalau HQ decide nak bagi bonus ke, mesti akan bagi bonus kepada cawangan yang top performance. Bukan macam dulu kita bonus semua sekali. Tak. Dan namanya sistem KPI, mana ada bonus semua sama. Okay, manager cawangan bonus berapa? Ikut performance lah. Apa pula bonus tak ikut performance? Tak ada company yang bonus tak ikut performance kecuali company budak-budak baru nak up. You pergi mana-mana corporate, you pergilah company apa ni ke apa ke, semua bonus mengikut performance. Bonus mesti ikut performance. So bila ikut performance, you kena design. You dah kena design. Kalau nama hub ada Kajang, dia punya KPI, owner hub ni mesti capai macam ni. So kena tahu, saya yang decide. Saya yang akan manage apa yang ada dalam subconscious mind dia. Dan subconscious mind dia akan menarik. Faham ke faham? Dan kami akan buat gathering 3 bulan sekali. Tak payah Mira keluarkan modal sebab semua kaya kan. Top leader lagi cakap, jom kita gathering nak. Semua owner hub anda Kajang. Mira hanya jadi host saja. Kita pergi mana? Kita pergi ni lah, hotel ni. Kita buat ni nak, kita buat cuci ni, kita pergi ni. Jom kita keluar. Kan owner hub anda Kajang. Semua top performer. Income pun besar. Faham tak?
Mira pun performa bagus. Faham ke faham? Mama nanti lepas tahun ni, Mama akan adjust tau. Adjust kita punya bonus adalah ikut quarter untuk staff, untuk manager cawangan lah. Dengan staff diorang, staff ni. Kalau dia capai hit KPI and excellent pula, kita akan ni. Setiap quarter. Lepas 3 bulan, kita sebelum ni diorang ni ada commission. Lepas ni kita tak kira commission, kita kira bonus terus. Kita kira bonus terus. Sebab commission ni belum tentu you hit KPI, betul tak betul? Sebab hit sebelum ni adalah you capai ni je, aku terus really bonus. Benda tu is bagi Mama is setiap bulan you boleh dapat commission tapi sebenarnya tak grow. Betul ke betul? Betul ke betul? Sistem tu tak betul. Sistem tu tak bagus. Maaf cakap, sistem tu tak bagus sebab dia macam okay, kita say you dapat say banyak ni, you akan automatic dapat commission. Tapi sebenarnya you tak grow pun. Grow ni maksudnya lebih better, lebih better, lebih better, lebih better, lebih better, lebih better, lebih better. So barulah energy tu tak sama. Barulah ada rasa macam mana aku nak capai more? Macam mana aku nak capai more? Macam mana aku bersama dengan Hub? Aku kena menghadap Mama ni. Gitu. Faham ke faham anak? Faham ke faham? Hidup ni you kena design tau nak? Hidup ni kena design. Korang perasan tak? Mama agak bagus dalam design. Siapa perasan? Siapa perasan Mama agak bagus dalam design? Kenapa korang tak nak bantu Mama designkan sikit? Umpama Mama ni adalah designer baju. Kenapa korang tak nak tempah design baju kat Mama? Saja korang tahu itulah fungsi Mama. Designkan korang punya masa depan. Mira, tadi Mama cerita kan? Oh Mama bestnya own up je tu. Akak 3 hari sebelum, 4 hari sebelum dia dah share dah. Bawa order dah apa? Mira boleh susun. Mira tak rasa best ke? Design tu. Kan? Owner Hub kan, Teacher Mimi kan? Mira, Teacher Mimi dapat order ni lah, biskut lah. Kan? Bila? Dia dah buat payment. Bila? Lagi 2 minggu. Biskut apa? Okey. Nanti Mira beritahu HQ terus. Okey. Berapa? 1000 balang lah Mira. 1000 barang dengan ni. Untuk bakar-bakar tak apa. Nama pun Teacher Mimi duk nilai. So Mira macam mana Mira? Kita nak buat sama-sama ke apa? Okey tak apa. Mira bagi biskut je kat Teacher Mimi. 1000 balang Nilaikan dekat bekas-bekas rotan-rotan tu, Teacher Mimi settle. Lagi berapa Teacher Mimi? 3 minggu. Okey, Mira betul HQ. Mama, Papa, Teacher Mimi dapat buat order sisop. Berapa? 3,000 balang. 3,000 balang, okey. Kita orang settle. Best tak? Design tu. Sayang, you kena tahu tau. Kekuatan Mama bukan design baju. Bukan design rumah. Mama design hidup orang. Dan korang tak pandai design hidup korang. Memang Mama bantu designkan. Datang jumpa Mama memang designkan. Masuk WhatsApp Mama minta. Mama designkan saya punya. Sebab Mama ni dia bayar mahal. Hari capai ni sebab Mama designer terbaik. Antara yang bagus designer ni. Tanya-tanya adalah Mama berjaya design diri Mama. Salah satu. Mama adalah founder tak masuk office. Power ke power design tu? Power ke power design tu? Mama founder tak masuk office. Power ke power design tu? Power ke power? Power ke power? Power lah Nadim. Power lah. Daripada start bisnes sampai ke sudah. Sebab saya design hidup saya. Kan, close bulk order 30 box dari Pentua Ishak untuk diinfak ke Masjid Melaka. Oh, Sherwin anak tim Kak Dil. Design lah. Mama, Nadim nak tulis. Tim-tim Nadim Mama, semua adalah memang orang yang bekerja Mama. Tim-tim Nadim ni Mama, 100 tim Nadim, 50 semua orang korporat. Yang dia saja, dia seronok nak persediaan nak pencen nanti. Diorang ni sajalah nak masuk ada Nadim. Kadang-kadang kan diorang kan macam tak ada apa nak buat kan sajalah sebab diorang pun tahu diorang ni ada banyak kawan-kawan yang suka berderma, suka ni kan. Why not kalau diorang yang uruskan. Dia akan cakap lah, Datuk. Kan, diorang kan ramai kawan-kawan lah, bos-bos diorang ni kan. Nadim punya tim Mama, 50 orang, semua orang-orang korporat. Yang umur 40 lebih, 50 lebih. Senang diorang nak Mama.
Diorang ni kan, Nadia letak dalam satu grup. Dalam grup tu sharing je. Grup tu Nadia tak mengajar sebab Nadia tahu diorang bukan nak belajar. Diorang just nak ni je. Lepas tu Nadia selalulah buat gathering kan. Buat gathering, buat apa. Macam tu je lah Mama. Kadang yang, betul diorang pun tak suka gathering Mama. Tapi Nadia konsisten lah Mama. Setiap bulan Nadia akan hantar hadiah kad. Kadang-kadang Nadia hantar coklat. Saja nak ambil aunty kakak tu. Wah, best gila Mama dorang. Dorang macam Nadim. Tadi Kak Jah dapat ni Datuk yang ni. Dia sebenarnya kawan kepada Datuk ex-boss Kak Jah. Kan dia nak buat majlis apa tah dengan anak yatim semua. Nadim boleh ke? Dia kata siapkan cookies kecil-kecil. Dalam hamper tak ada cookies dia nak bagi semua. Semua anak yatim diorang tu nak bagi hamper. Ada cookies kecil. Sebab akak tengok Mama cakap ada cookies kecil. Lepas tu dia kita boleh kan provide kan. Boleh kan Nadim kan? Lepas tu kita ni. Lepas tu bajet Datuk pula dia kata satu budak dia punya bajet 200. Oh boleh. Boleh nanti Nadim uruskan. Nanti Nadim cakap dengan HQ kan Kak? Nanti Nadim cakap dengan HQ. Okey Nadim nanti apa-apa cakap tau. Sebab akak nak kena update Datuk ni. Kalau okey Nadim. Okey Nadim pun panggil Cik GPT. Kan cuba designkan sikit kotak-kotak ke apa kan. Okey. Tanya HQ. HQ boleh buat? Boleh buat. Akak. Okey Kakak. Berapa? Jap. Akak confirmkan Datuk dia punya majlis anak yatim ke bukan anak yatim majlis sorry Nadim dia bukan majlis anak yatim Raja makin miskin kenya. So Datuk tu dia buat majlis buka puasa fakir-fakir miskin patut dia ada hamper aku pun pelik juga. Kenapa anak yatim bagi hamper budak-budak tu makan apa dekat tu penuh dekat bilik diorang penuh dengan hamper. Oh sorry Nadim akak salah info rupanya fakir miskin. Datuk ni Nadim dia kan dah start masuk politik Nadim. Dia tu pun akak dah tahu dah katanya lagi 2 tahun dia nak start masuk politik. Dia sekarang tengah lobby-lobby lah tu orang-orang kampung kan. So akak pun macam seronok lah kan. So akak cakap lah lepas tu dia kata okey. Dia kata satu orang dia bajet dalam 200. Nadim kita buat. Nadim akak ada satu lagi. Ada sebenarnya bukan satu tu Nadim sekejap. Akak ada banyak lagi datuk-datuk yang sangat suka ni. Akak nak cakap dia yang jomlah bagi kek Mama Sap. Faham tak? You bagi dekat semua hospital-hospital kan, sekolah-sekolah. Faham tak? Area daerah tu kan, kek mega letak gambar muka you kan daripada datuk ni. Nanti akak cakap. Nadim, betul lah yang akak design tu Nadim, yang akak set tu Nadim. Betul Nadim, Datuk tu setuju. Akak target sebenarnya hantar ke hospital dengan hantar dekat sekolah saja. Datuk kata hospital, sekolah, bomba, klinik-klinik kesihatan, semua Datuk nak hantar. Nadim, Datuk pula dia kata dia okey je, dia memang ada bajet, dia nak spend 100,000. Akak dapat lot 50,000 Nadim. Dia okey hantar kek mega. Sebab akak dah cakap, Datuk hantar kek mega muka Datuk. Lepas tu akak cakap, Datuk kalau hospital jangan hantar yang kecil. Hantar kek mega yang bukan 20-10. Hantar yang 40-20 tu. Wow. Bestnya akak dahsyat lah Kak. Akak ni kan tiap-tiap bulan Gladiator King. Semua buat order. Mama, Nadia nak sharing kan. Kita pun okey, jom Nadia nak sharing. Hello, hai. Assalamualaikum semua. Okey. Nadim nak share lah macam mana Nadim ada dalam 15 manager. Okey, Nadim share. Okey, sebenarnya Nadim 15 manager ni semua ni bukan tak ada team tau. Diorang ni sebab memang Nadim dah design, korang mesti lupa. Korang kan suka sambil WhatsApp Mama korang sibuk basuh kain, basuh pinggan kan. Ingat tak WhatsApp Mama pada masa korang mungkin tak ada 24 Februari pukul 3.16 petang. Yang Mama cakap design. Pada waktu tu Nadim tu decide. Sampai hari ni Nadim tulis. Dahan Nadim ada 20 orang tapi 20 orang tu semua dapat buat order je. Semua adalah Gladiator King. Tak ada bina-bina team. Sebab Nadim ni tak suka. Nadim tahulah. Orang yang tak suka layan team. Nadim tak boleh lah. Nadim rasa Nadim pening lah nak kena layan cucu cicit. Nadim macam orang. Nadim ni ada standard Nadim. Bagi Nadim boleh pilih. Sebagai engineer, sebagai ex ni yang suka komputer, kenapa Nadim nak kena suka manusia? Untuk Nadim kaya. Tak perlu kan? Mama kata design. So pada waktu itu Nadim decide, Nadim akan ada jadi wife president tapi tim Nadim semua Gladiator King. Sebab Nadim punya tim semua power tadi buat order. Seorang buat 30,000, 40,000. PS. Semua dah Nadim semua power PS. So dalam group Nadim, sorry cakap you all vice president dalam group ada berapa ribu. Sorry maaf cakap buka bongkak ya. Dalam group Nadim, kita orang sangat eksklusif group. Group Nadim hanya dalam 40 orang saja. Tapi Nadim vice president. Sorry tau, Nadim jujur. Nadim tak boleh jadi macam orang lain. Macam you all suka kan dalam group tu ramai-ramai jadi gila group tak. Nadim is okay.
I just pilih untuk orang yang quality saja dalam grup Nadim. I was president. You all? Nadim was president tau. Was president, tim Nadim dalam grup 40 orang je. Satu you tengok, kejap kita pergi Bali, kejap gini. Sebab tim kita orang semua kaya. Tak pernah tuan travel tim Nadim tertinggal. Tim kita orang kaya. Tim korang nampak serabut meronyok tu kan. Anak kecil datang semua kan. Tapi hidup kita Nadim pegang kata-kata mama. I design my life. Tapi you all tak nak design. So Nadim nampak you all ni adalah anak murid yang gagal lah. Yang sebenarnya bila mama mengajar kau tak bagi perhatian. Nadim ambil perhatian. Sebab tu penting menjadi student yang bagi perhatian bila guru mengajar. Supaya kita tahu hidup ni boleh design. Bukannya nak berjaya jadi presiden, tim kena 10,000. Kena ada camp. For what? You ada camp tu, ada office. Oh, lupa. Siapa? You? Berapa? Emerald. Tim 2,000. Camp 3. Sedih 3 camp untuk handle 2,000 tim. Sebab nak hantar hadiah Nak kena ada camp, tampak-tampak stiker hantar hadiah. Nadim tak payah. Anak Nadim je boleh hantarkan untuk 20 tim Nadim tu. Apa yang susah? Nadim pun boleh buat sendiri. Sambil-sambil tengok Netflix, post-post. Setiap bulan Nadim post kepada tim Nadim. Tak pernah lagi tim Nadim tak dapat hadiah. Setiap bulan dapat hadiah. Korang, sorry. Maaf kecil hati. Iyalah. Setiap bulan korang tak boleh bagi hadiah kat tim korang 2,000 orang kan. Nadim dalam 30 orang, 40 orang je. Takkan setiap bulan tak boleh hantar coki-coki. Kesian kan? Itulah hidup ni. Lain kali dengar cikgu, design hidup. Kita tak payah jadi macam orang lain. Kita jadi diri kita. Kita suka macam mana? Saya suka macam ni. Saya suka macam ni lah. Okay Nadim. Okay tak design untuk Nadim? Boleh Nadim? Boleh? Yang paling sesuai untuk Nadim. Yang tak suka lain orang ni. Nampak tak sesuai tak? I ni custom tau. Custom. I kalau design baju ni, I ni lebih pada RR tau. Faham tak? I custom. I tahu you ni design macam ni you suka. Yang ni you tak suka. Gitu. Kan? Nampak tak? Powerful tak designer korang ni? Power ke power designer korang ni? Power. Kita custom. Tahu you ni tak boleh pinggang besar sikit. Tak boleh. Yang ni macam alim sikit. Kena labu-labu kat sini. Kita custom. Faham ke? Faham macam tak apa ni? Faham ke macam tak apa ni? Hello? Faham ke? Hello? Faham ke? Design your life. Design your life. Jangan terlampau tengok sangat cerita orang. Tengok movie. Akhirnya subconscious mind penuh cacah marba. Dengan macam-macam cerita. Dia pun dah tahu dah. Kau nak kahwin nak raja ke? Nak jadi perompak ke? Kerja tengok rompak magic. Jadi tengok Chona. Kau sebenarnya nak kahwin nak raja ke? Kau nak jadi perompak ke? Kau sebenarnya nak mencuri apa? Kan? Hati Kesuma. Yang bernilai 50 juta USD tu. Kau yang mana satu sebenarnya ni? Korang faham ke faham? Pilih satu. Kalau macam mama suka ramai. Mama suka ramai. Mama macam Nadim, mama tahu dia tak suka ramai. Betul tak Nadim? You belum lagi selesa lah. You suka tak ramai tapi kualiti. You lebih suka sikit tapi kualiti. Macam mama suka ramai Nadim. Mama ni suka ramai. Mama, adakah kita tak sama, maksudnya kita tak serasi? Tak. Mama dan papa pun tak pernah sama sampai hari ni. Tadi WhatsApp mama cakap, mama dan papa adalah orang yang tak sama. Tapi kami serasi ke serasi? Kami tetap serasi. Tapi cuma kami punya persamaan tak sama. Papa suka lagu orang putih. Mama tak suka lagu orang putih. Mama suka lagu kan. Na 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 na. Mama suka lagu-lagu macam tu. Papa suka semua benda slow-slow. Mama suka laju-laju. Papa tak suka ambil risiko. Mama suka ambil risiko. Tapi kami serasi bersama dalam rumah ni. It's okay. It's okay kita tak sama. Tapi belum tentu kita tak boleh hidup sekali. Faham ke faham? Sebab kita menghormati dia suka lagu orang putih. Mama tak suka orang putih. Papa suka sama belajar. Mama tak suka sama belajar degree-degree yang kena jauh-jauh exam. Boleh tak belajar secara holistik saja yang belajar, faham tak? Mama belajar, mama ni tak nak exam. Papa suka benda yang ada exam. Papa kata bagi papa tak ada exam, itu maksudnya papa tak trigger mind dia. Kenapa nak kena trigger mind? Faham tak? Faham ke faham? Kau nampak result lepas belajar tu baguslah tu. Kau maksudnya orang yang belajar lah. Kalau lepas belajar tak dapat result kau straight A pun, belum tentu. Faham ke faham? Faham ke maksud mama? Design. Hidup ni kena apa nak? Design. Kenapa sayangku? Design. Kenapa? Design.
Siapa yang nak mula design hidup, boleh mula hidup design sekarang. Tapi kalau you tak pernah design hidup you jangan terkejut ada orang designkan hidup you dan you tak suka design tu. Sebenarnya kan jadi apa pun okey. Jadi manager ke, kerja makan gaji ke, kerja tak makan gaji ke, bisnes ke, apa ke, semua okey. Semua okey. Semua okey. Janji you design. Janji you design. Jujur Mama cakap. Kalau you perasan sebenarnya tahun ni direction Mama adalah Mama nak start keluarkan barang-barang yang bukan cawangan. Dulu kita pernah satu tahap yang mula kita buat sendiri. Lepas tu kita dah start ambil vendor kan. Lepas tu bila cash flow tu dah tak bagus, Mama stop vendor sebab vendor ni dia macam minimum order tu banyak, stok tak habis nanti, faham? Tapi tahun ni Mama nampak kita dah insya-Allah kita dah boleh start balik. Kita akan start dengan kopi, minuman coklat, kerepek. Kerepek tu sedap oh. Kerepek pedas tu sedap. Tahu tak sayang, sebenarnya kita nak ambil stok banyak tapi dia boleh bagi banyak tu je sebab terlampau ramai. Memang sebenarnya yang iklan sekejap batang buruk kita tu adalah batang buruk kita yang sama. Batang buruk kita yang sama hari tu. Kilang yang sama, vendor yang sama-sama. Cuma hari tu baru Mama tahu, vendor Mama tu pergi ambil dengan kilang dia. Mama dia ada kilang saja. Memang yang sama, sedap. Sedap. Dekat tepi Mama ada satu. Tapi selalu tengah puasa. Kan buka puasa naik atas makan kakuk banyak sedapnya. Kan? So selepas ni adalah kita akan banyak benda yang actually manager cawangan dia boleh capai KPI dengan mudah sebab akan ada banyak barang yang vendor. Barang vendor. Contohnya kopi coklat je just kan macam Kuza. Kuza target sebulan Kuza nak jual 50,000 kotak kopi daripada cawangan Kuza. 50 kotak Kuza pun tulis setiap bulan 50,000 kotak akan terjual daripada cawangan PJ. Owner hub, ejen ambil semua akan restock pada cawangan PJ. Kotak minuman coklat 100,000. Boleh ke boleh Kuza? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh Mak tanya ni? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Kena design lah. Design. Kan? Apa namanya? Batang buruk. Sebenarnya batang buruk ni Mama nak jual after raya pun Mak terus jual. Kerepek pedas tu pun Mak terus jual. Betul tak? Setuju tak? Lepas raya orang tak makan kerepek pedas tu nak. Sekarang ni kita tengah berebut dengan orang nak raya. Dengar ni Kuza. Dengar ni manager cawanganku. Dengar manager cawangan you. Korang kalau korang faham pasal design ni sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. Mana nampak L lah masuk. Ibu okey ibu. Sangat senang. Contoh kan, kita ada produk vendor. Apa ke namanya tu? Batang buruk. Batang buruk. Kan? Papa. Faham? So contoh batang buruk kan. Boleh tak? Mama, lepas raya tak kisah. Raya ke tak raya, Kuza dah design. Setiap bulan minimum 5,000 pack, 10,000 pack, batang buruk akan keluar pada Kuza Pencawangan. Kuza dah design. Raya ke tak raya? Sebab tu hidup ni banyak. Sebenarnya dia ada depend pada you punya design. Bukan depend pada raya. Faham ke faham? Faham ke faham? Macam Farah kan. Mama, macam ni Mama, Farah ni jadi tokey batang buruk lah dekat Sabah. Faham tak? Batang buruk, kerepek ni. Mak apa kerepek pedas tu hantar. Kopi, coklat. Mama. Kopi, coklat masuk Mama. Farah punya sale sejuta sebulan Mama. Memang Sabah tu Farah conquer. Memang kopi Mama masak, coklat Mama masak. Lepas tu batang buruk, batang cantik, kerepek pedas, kerepek apa lagi. Jap Mama. Farah sapu. 1 juta sebulan confirm. Post. 1 kontena sampai. Farah settle. Farah tiba dah ada kedai pula kat sana. Ada kedai. Sebab apa? Nak loading semua barang untuk tim-tim dia ambil. Sayang, you nampak ke nampak? So cawangan kena macam tu. Sebab tu Mama tak sabar untuk kopi dengan ni. InsyaAllah bulan 4. InsyaAllah kita punya launching. Mama boleh. Mama kenapa Mama tak keluar kopi pada tahun lepas lagi? Dia sebenarnya sayang. Always percaya benda ni akan sampai pada right time. Semua benda akan sampai pada bila nak? Right time. The moment you ready. Kalau you tak ready, apa gunanya? Betul ke betul? Betul ke betul? Betul ke betul ni? Kalau you tak ready, sama juga. Tak jadi apa-apa.
Sayang, you faham ke macam apa ni? Tentang design your life. Design your life. Ada siapa nak Mama design kan? Az Jayati, ada nak Mama design kan? Mama, Az dah nampak Mama. Az dah nampak. Az nanti akan handle arti untuk staff, bukan staff, anak tim Az sendiri. Mama, Az dah nampak dah. Az lepas nak design, Az akan ada anak tim yang Az sendiri akan hantar produk tu dekat dia by RT. Maksudnya adalah macam mana Pantai Timur ni, Kelantan ni kan, RT seminggu 3 kali. Az pun akan ada RT seminggu 3 kali, tapi Az bukan pergi ke hub-hub. Ke hub-hub anak-anak tim Az. Maksudnya dia bukan buka hub mah. Diorang ni adalah yang kumpul order, Az ada cakap dulu. Okay, awak area mana? Awak area Lipis, awak area ni, awak area ni. So, Az akan ada runner yang khas ambil barang pergi ke anak-anak tim Az. Pergi ke anak-anak tim Az, tapi barang tu semua akan tekan ke hub Az. So sebenarnya Mama, untung hub tu, kan kita ada untung hub kan Mama kan? Itulah kos RT khas untuk anak-anak Az. Tapi yang Az nampak, Az boleh jadi platinum. No Mama, Az tak nampak platinum. Az nampak emerald. Emerald. So setiap anak Az dia buka jajah kawasan, kita akan buat RT. Tempat-tempat yang tak ada hub. Relax, tak ada hub tak apa. Az akan buat RT daripada tu. Tapi semua RT semua akan tekan ke hub Az. Semua tekan hub Az. So dia akan start daripada Kuantan, daripada ini turun. Satu tempat, Az dah nampak dah. Az dah nampak dah Mak. Dah nampak dah itu game Az. Tak payah pening-pening nak handle stock. Semuanya daripada cawangan, naik ke van yang Az dah hire runner tu. Mama, Az ingatkan Mama nanti mula hire orang dulu Mama. Lepas tu Az dah nampak Az kena ada satu staff, satu van yang memang akan letak kat situ adalah Az, Mama Sab, master trainer, Mama Sab ni, Az Jayati. Memang muka Az Mama kat van tu. Lepas tu gerak. Lepas tu Az letak nombor phone. Az letak nombor phone Az. Lepas tu orang tu macam dahsyat. Lepas tu anak tu pun bangga tengok van Az datang kan. Hantar ke tempat-tempat. Lepas tu Mama, kalau dia dah buka hub, okey lah, dia buka lah hub. Tapi kalau dia buka hub, ada tak boleh lah hantar percuma macam tu. Dah susun dah Mama. Tapi Az never give up. Never give up Mama. Az akan buka lagi tempat-tempat baru. Route yang daripada Kuantan pergi ke mana-mana. Daripada Kuantan pergi sini. Busy. Az daripada satu van jadi 2 van. Relax je Mama. Az ni duduk je kat hospital. Suami Az yang akan uruskan order dengan runner. Az akan ambil satu staff lah baby. Untuk tolong husband. Sebab arrange order, arrange runner. Order runner. Dah. Settle. Anak Az berlambat-lambat beramai. Design. Tulis sayang. Tulis. Seronok tak? Seronok ke seronok nak? Seronok ke seronok? Seronok kan? Macam tu lah hidup ni. Mama, nanti kan Mama Ili Mama kan? Ili nampak kan Mama kan? Ili dah design dah. The moment Mama keluarkan kopi yang coklat, Ili dah nampak dah. Ili akan attract semua top leader yang dah biasa restock. Sekarang restock tu berkata-kata. Dia akan restock berkata-kata. Coklat, kopi. Kerja Ili adalah buat reward je. Setiap bulan reward. Diorang ni otoran. Diorang reward. Ili dah nampak dah susun dah. Bulan ni reward apa. Kerja Ili main reward je. Diorang sekali ambil Mama 10 carton. Ili dah design dah. Mama easier design dah. Lepas ni Ili punya team adalah gang-gang yang dah biasa kerja restock barang. Dia ada team dia, offline team dia semua tu. Kerja dia adalah sekali datang restock macam tu je Mama. Ili dah nampak dah. Ili ni tak boleh lah Mama orang yang register order RM100. Malulah Mama. Ili nak bila register Ili, dia terus keluar modal RM10,000. Kan? Dia nak stok coklat dengan kopi. Itu baru Ili Mama. Ili sorry tau Mama. Ili bukan tak nak dekorate. Ili tak boleh lah. Dah macam cakap RM50 je sehingga bulan ni. Oh itu bukan level Ili. Ili ni kan puteri-puteri Mama. Mama nampak masuk majalah. Kan Ili punya level tu. Ili tak boleh. Ili nak design. Ili tahu sekali order. Kan tiba-tiba dia order kurma. Oh boleh ke Mama? Lepas raya order kurma. Tak ada masalah order. Oh kalau macam sedap Mama. Okey Mama. Order kurma boleh. Order je lah. Kita bayar tau lah vendor. Berapa? RM1,000. Mama ada tim Ili ni. Sekali order kurma,
batang buruk, kerepek, kopi, coklat. Lagi mau nak jual apa? Susu kambing ke apa. Mak mama. Ili yang datang, tim-tim Ili semua yang geng-geng restock. Sekali restock RM5,000. Sekali restock RM10,000. Minimum restock, mesti restock RM5,000. Dia bukan macam, Ili tengok sistem, RM5, RM100. Telang lelio tengok mah. Ili punya sistem, tiba-tiba hari ni, pam, RM100,000. Sebab apa? 10 liter restock. Barulah Ili mah. Baru Ili. Mama boleh ke Ili capai? Fiza boleh tak? Fiza dengan Ili dia ada perangai yang sama. Dia kan, dia bukan tak boleh. Aku kan, ajar-ajar kau, aku tengok. Lah, 100 je, 1,5. Ini bukan game aku. Ini bukan nilai aku. Ili dengan Fiza ni, dia ada. Sebab tu diorang ni dulu founder ni kot. Dia angguk ya Ili, nampak tak? Ili tak kenal diri Ili kan? Nadim angguk. Alah, Naim dengar pula. Ini eksklusif untuk isteri Naim. Nanti Naim tahu, garang pula mama ni kan dengan isteri Naim. Naim okey kan? Naim okey je kan? Mama marah ni memang kena marah lah si Ili ni baru nak masak. Kalau tidak ada ke Naim suruh masak, mana aku tak marah? Ni kena masuk campur ni. Berani dia Naim berani dia tak masak berani. Macam dah jutawan sangat tak nak masak. Alhamdulillah. Katanya dia dah masak, Naim. Katanya dia dah masak. Semoga betul lah dia dah masak tu. Berani dia Berani macam dia jutawan sangat tak nak masak. Gitu. Faham? Faham gitu. So Ili, okay, nak tahu tak siapa lagi yang perangai macam tu? Ili, Fiza, Mimi. Sama. Mimi pun sama. Aku bukan tak rekrut. Sedih lah kau ni. Satu, Mimi ni dulu, energy dia tarik orang terus power. So, Mimi pun tak boleh tahan yang dapat cakap RM100 je say kau mula ni. Mimi pun sama perangai yang sama. Mimi, Fiza, Ili. Dia ada perangai yang sama. Dia tak boleh. Tapi you dah tahu tak boleh. Tapi tak nak design. Mimi. Tim saya sekali datang, restock macam ni. Saya datang, restock macam ni. Sebenarnya kita ada seorang lagi leader yang macam tu. Tapi dia dah ex dah lah. Dia pun tak boleh settle kalau ya Allah yang datang ni. Sebab tu tengok tim dia yang kurma penuh. Brownies ni. Kek buah kukus 100. 1,000. Sebab tu dia macam tu. Sebab dia ada orang-orang yang macam tu. Dia tak boleh settle down lah. Dia tak boleh lah. Kenapalah aku tengok ni. Dia tak boleh. Mimi, Ili, Fiza, obviously you ada that energy. Sebab tu lah tolonglah ambil buku tulis. Anak tim saya datang-datang bulan pertama terus pandai buat sale RM20,000, RM1,000. Saya tak boleh lah. Bulan pertama, RM75. Kau boleh apa RM75 ni? Mimi tak tahu. Sebab tu Mimi, bila you jauh daripada benda yang bila you jauh daripada contohlah Mimi Mimi ni alas sebenarnya sotong tau. Kena letak dalam peti ais. Tapi bila letak jemur kat luar ni jadi sotong kering. Dia bukan sotong ni. Tak nak sotong ni ikut. Faham tak? Kena letak saya dalam peti ais. Elok-elok. Bekas elok kedap udara. Faham tak? Sebab you tahu you sotong. Tapi bila you sendiri yang tak nak design. Faham tak? Sotong. You tak nak cakap, Tuan lepas beli saya potong elok. Letak dalam bekas tau. Betul tak dalam peti ais. Jangan letak lempar kat dalam sinki. Kuman. Tapi you tak nak cakap dengan tuan you. You ada sotong yang disepah-sepah kat tepi tu. Korang faham ke faham? Sebab dia kena design. Mimi faham ke Mimi sambil masak tu? Kemai sedap dia masak udang, masak apa tu. Mimi faham tak mau cerita ni apa Mimi? Then design lah. Kan? Semua tim saya yang masuk adalah minimum. Bulan pertama jualan mereka mesti minimum RM5,000. Tulis. Semua tim saya bila register, bulan pertama jualan dia mesti minimum RM5,000. Bulan pertama mesti dah hit RM5,000. Sebab you kena design Mimi. Sebab Mimi, jujur Mak cakap, yang buatkan you rasa, ya Allah, tak boleh benda ni. Sebab you dah rekrut, ya Allah, 200 je dia buat. You rasa betul tak Mimi? Setuju tak? Setuju ke setuju? You rasa macam, tak tahulah. You rasa bukan standard you sebenarnya. Betul tak Mimi? You train, tapi dia buat lepas train bercakap kan? Atas bawah. 200 je. Betul tak? Fiza, Mimi, Ili. You all ni susah, senang cerita bahasa kasarnya adalah you ni tak boleh sweater dengan benda-benda yang kelas rendah. Kelas rendah. Bila you panas, you faham tak?
Fiza, dengar ni. Fiza, Mimi, Ili. Bila you geram, ya Allah, bulan ni 100.5 je. Sebab tu, emosi kan? Emosi masuk kan? Sebab tu, you akan attract orang yang sama je. You akan attract. Aina pun seorang lagi. Muncul. Dia muncul sebab dia tahu ini aku juga ni. Aina pun seorang lagi ni. Aina ni. Aina pun saudara. Sebab tu dia muncul. Sebab dia seorang lagi. Sama perangai. Sama si Aina ni. Korang akan pening tau. Sebab Mama kan kat grup presiden dengan ni. Korang nampak macam grup pangku macam Mama. Apa yang berlaku kat grup presiden tu? Aina pun sama. Si Nina pun sama. Si Nina Jalil pun sama. Sama. Si Nina pun sama. Aina, Nina, Ili, Mimi. Dan korang kan bila dah turun-turun kan RM50 aku gegam. Korang gegam, korang akan masuk subconscious mind. Sebab tu yang akan masuk adalah orang yang menggeramkan korang lagi. Ya faham tak? Yang akan masuk tu adalah orang yang sama. Sama ke upaya dia? Sebab otak you dah register. Bila benda ni datang je, korang macam ada trigger emosi. Suka Yes, betul tak judge. Ini mesti tak belajar pandai masa kecil. Ini mesti malah belajar. Ini mesti ketiak busuk. Semua you akan cakap kan? Ini mesti spender je tak tukar ni. Ini mesti jenis kalau pad tak basuh ni mesti buang pad sesepah ni. Macam mana meniaga boleh buat 100? Betul ke betul? You mulalah judge. Ini hidup macam mana You rasa dia tak ada masa depan. Main emosi. Betul ke betul? Dah tahu tak suka, kenapa tak nak design? Kenapa tak nak design? Mama tanya, dah tahu tak suka, kenapa tak nak design? Tulis. Tim saya, bulan pertama jual, terus boleh buat sale ataupun tak kisah, PS ke sale RM5,000. Tulis banyak kali. Apa yang susahnya hidup ni? Yang susahnya adalah biar betul terabur. Kan? Masuk pula training sana, training sini kan? Tulis banyak kali. Cakap dekat Cermin Maya. Tim aku kalau register confirm. Terus bulan pertama buat RM5,000. Settle. Dah itu level aku, level tim aku. Dah. Simple. Faham ke faham? Bumil. Bumil. Faham ke faham? Dia sebenarnya bukan ada isu kat beli sistem Fiza. Sebab korang menyampah dengan macam tu banyak kali. Emosi. Akhirnya dah jadi subconscious mind. Subconscious mind you keliru. You ni suka ke tak? Subconscious mind anggap you suka benda tu. You suka yang masuk 100, masuk 200. Sebenarnya tak suka. Tapi sebab banyak kali repeat masuk. Emosi tu berlaku. Dia macam ni tau. Kan Mama cakap. Antara situasi realiti. Nak masuk dalam subconscious mind adalah emosi. Emosi tu gembira ataupun geram. Asalkan emosi. Emosi kan bahagia bestnya. Ataupun bencinya aku. Geramnya aku. Itu semua akan convert kepada subconscious mind. Saya tadi cakap. Kalau kita tengok lelaki tu. Jangan benci sangat. Kalau tak suka orang jangan benci sangat. Nanti kita dapat. Pernah tak dengar orang tua cakap macam tu? Kalau tak suka. Jangan menyampah sangat. Jangan benci sangat. Sebab nanti you dapat. Orang tua cakap. Kalau ada lelaki tu. Ya aku benci lah lelaki ni. Dah lah muka tak siap. Jangan benci. Sebab nanti you akan dapat. Sebab dah masuk dalam subconscious mind. Subconscious mind anggap you perlukan muka lelaki yang tak siap tu. Akhirnya dah akan sampai. Nina kata apa? Tak suka lelaki beruniform ni. Poyo beruniform ni. Acah-acah sangat. Lepas tu mesti rasuah ni. Kan? Mesti jahat ni. Kerja nak membuli je orang uniform ni. Sekali dia kahwin orang uniform. Faham ke faham? Dia macam ni. Sebab tu, bencilah orang yang sales tinggi-tinggi pun, you akan dapat juga. Faham tak? Tak suka lah dia ni. Sales mesti tinggi. Menyampah aku. Faham tak? Akhirnya, dia akan masuk dalam subconscious mind. Asyik dapat je yang sales tinggi tu. Dia sama dia menyampah sangat, benci sangat ataupun suka sangat. Tetapi kita paling senang benci sangat. Takut kemai dengan polis. Kalau kena tahan, Roblox memang nangis kat situ. Tuk-tuk dapat laki polis. Dah nampak tak kenapa orang tua sangat cakap jangan benci sangat. Jangan benci sangat. Dapat tangkap Mama ke? Dah belajar ke belum? Kan? Dah belajar ke belum? Nak dengar tak cerita Mama? Macam Mama kan? Mama tak suka lelaki ngelak.
Sebab dari kecil kita diajar dengan sepuluh nombor. Ngawin laginya lah. Sebab anak ini murni. Nanti anak kau hitam. Anak hitam. Kita pun aku memang tak nak lagi hitam ni. Betul ya kan? Anak hitam. Datang jambu. Dia jambu awal. Ya anak hitam ni. Nanti anak hitam. Oh ya anak hitam. Yang Kimi. Mak tengok Kimi kesian Kimi. Tengok Kimi kesiannya. Anak aku. Kimi macam mana nak buat tu. Selalu tengok Kimi. Apa mama nak buat? Boleh injection ke macam mana? Ke klorok ke macam mana nak buat? Isunya lagi hitam dah mamak ni. Mamak ni tak hitamnya ni hitam lagi dah mamak ni. Macam mana nak tengok anak ini kan. Ya Allah. Anak aku hitam Kimi ni. Apa nak buat? Mama cakap ya Allah. Agaknya ada ke apa kan. Ubat seng-seng apa kan. Nak injek bagi buning ke macam mana lah ni. Anak. Betul. So, kita di masa kecil-kecil lagi, bukan kecil kau mendengar semua, sepupu dah ajar, jangan kahwin lelaki hitam. Nanti anak kau hitam. Jangan kahwin lelaki hitam. Kita pun okey jangan kahwin lelaki hitam. Kalau lelaki hitam ngorak kan, satu kan mama ni kan ingat tak? Mama kan, ingat tak ada seorang lelaki nak sangat ngorak mama. Sampai kad bank dia bagi kat mama. Ada orang tanya, macam mana mama tak boleh jatuh cinta dia? Dia betul-betul effort sampai kad bank dia bagi mama. Memang dah lah kad bank dekat mama. Setiap kali datang melawat rumah, bagi dia siap. Papa dia pun dia belanja. Keluar makan kan, mama macam dia datang kan. Kau nak makan tak? Wan datang kan. Nama lelaki tu Wan. Mama tak jatuh cinta langsung ada sebab dia hitam. Kenapa aku dah jatuh cinta? Sebab dia hitam. Kau tahu tak hitam tu apa? Sebab tu, macam orang pelik. Lelaki tu punya effort gila-gila kot. Nak mama. Effort gila-gila. Kau bayangkan. Dia punya kad bank yang gaji dia masuk sebulan 2 kali. Kad bank tu kat mama. Duit belanja bagi lagi. Ya Allah. Mama macam ada sugar daddy lah. Sugar daddy kita panggil. Masa belajar universiti. Tapi kenapa mama tak boleh jatuh cinta dengan dia Punya ada effort. Mama keluar makan dengan dia lah apa semua kan. Tak ada jatuh cinta. Mama, kita ke mama. Macam mana pun mama. Kau dah tiap-tiap hari jumpa sebulan sekali ke 3 bulan sekali kan. Mama dengan dia jumpa seminggu 2-3 kali lah. Seminggu 2 kali mesti akan datang. Melawat mama kat hostel. Hantar barang, hantar laksa, hantar sate. Hantar dekat kawan-kawan mama lah. Macam mana nak jatuh cinta? Dia hitam. Kalau putih mungkin aku jatuh cinta. Sebab dia hitam. Aduh. Dapat je nak. Dapat. Anak pula. Astagfirullahaladzim, tengok anak sulung. Kesiannya lah. Apa kita nak buat ni? Subconscious mind mama tak nak lelaki hitam. Anak pun hitam. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas. Korang nak cakap tak? Sangat real je yang. Sangat real. Sampai kita macam mana nak buat Macam mana nak buat ni kan? Tapi kat tu dia adalah, kita nampaklah kebaikannya kan. Self esteem kita tinggi lah sebagai perempuan kan. Kita duduk sebelah dia kan, tangan kita sebelah tangan dia. Tangan kita putih, nampak kita cantik lah. Betul tak? Kalau tangan kita lagi cerah pada suami kita rasa kita perempuan. Betul ke betul? Betul tak? Kita kan lagi putih pada suami kita. Kita letak tangan kita kan, kaki kita kat sebelah kaki dia kan. Kita kan konon sweet together duduk sebelah kaki menunjuk kan. Kaki dia hitamnya, kaki kita dia putih, gebu-gebu. Padahal tak gebu mana putih tu. Kan? Tapi dekat situ kita rasa macam betul. Tanya papa mama sekarang. Sayang, putih tak orang? Putih. Padahal sebenarnya kaki tak putih sangat, tapi sebab sebelah papa tu jadi putih lah. Sayang, kenapa tak subconscious mind is real? Subconscious mind is real. So jangan tak suka sangat anak Jangan tak suka sangat. Kan? Papa? Mungkin papa dulu tak suka perempuan banyak cakap kot papa. Mungkin papa dulu pun tak suka perempuan banyak cakap sangat. Korang perasan tak? Papa kalau kau banyak cakap, papa tak suka tengok muka korang. Korang perasan kalau kau banyak cakap kan? Dah lah. Korang perasan tak papa tak suka perempuan banyak cakap? Korang perasan tak? Kalau kau banyak cakap papa kan, papa suruhnya banyak cakap. Perasan tak papa kata kau banyak cakap? Korang perasan tak kalau kat minyak dia, kalau macam cakap kan, dah bibi dia. Korang perasan tak? Kau tak perasan? Kalau korang jumpa kat minyak Ingrid ke, kau macam cakap, apa bising ni, nak jadi apa ni, tu kan. Mama rasa papa tak suka perempuan banyak cakap mama rasa.
Lala dah dapat, isteri banyak cakap, anak pun banyak cakap. Aidil Ashi lagi banyak cakap. Dapat ada Ashi, Mama rasa Papa tak suka perempuan banyak cakap. Mama rasa lah. Sebab keluarga Papa tak banyak cakap. Agak tengok macam orang banyak cakap ni, banyak tu cakap perempuan ni. Banyak tu cakap diorang ni, banyak cakap. Sebab hati, kalau kau banyak cakap, Papa macam pandang slide, riuhnya sembang kat sana. Gitu. Gitu. Dah dapat ke dapat? Dah dapat tak? So maksudnya korang kena suka. Kalau contoh Papa trading kan, dia tengok orang yang buat sale, buat profit sehari juta kan. You kena rasa suka, bukan you rasa takut, you rasa anxious. Faham? Perasan kan Farah kan? Kalau korang BBC, Papa pandang lain kan? Perasan kan kalau kat Mengrik kan? Kalau korang BBC kan, Papa dah pandang, Papa pandang. Dia macam, Kalau korang datang rumah Mama, kau banyak cakap, Papa akan tengok je. Cakap lah. Lepas tu Papa akan keluar. Macam serabut. Dah, belajar ke belajar ni? Nak menulis ke tak nak ni? Mama tanya ni, korang ni kan, belajar ke tak ni? Nak menulis design ke tidak ni? Papa bukan ke tengah Zoom apa? Dah habis Zoom ke? Design you punya life. Design you punya life. Okay? Syafiq belajar Syafiq? Syafiq belajar? Dr. Yani belajar ke Dr. Yani? Dr. Yani belajar ke belajar? Manager cawangan belajar ke belajar? Design lah. You nak cawangan you macam mana? Yang datang hub order macam mana? Order masuk macam mana? Bak order macam mana? Start nulis. Start nulis. Mama, apa yang kita tulis tu kena baca balik tak? Tak payah baca balik. Tak payah baca balik. Mira boleh tak on mic Mira? Cuba Mira share apa yang Mira tulis dulu dan nampak kesan dia. Cuba Mira on. Wani pun sama kan Wani kan? Wani pun ada menulis juga kan? Ke Wani ke Mira? Cuba korang on mic berdua. Tak ada takut sangat. Dua ni takut Mama. Takut nak cakap. Faham tak? Kau kena jadi macam Mak Ifah. Dia paling tak takut. Dalam masak dia paling tak takut Mak Ifah dengan Cik Mimi. Dengan Mak Im. Sebab tu diorang ni top. Cepat. Orang ada nilai, kita tak rasa takut tau. Macam tu. Mira, Wani, dia tengah PM tepi. Wani kau cakap apa? Mama cakap apa ni? Kita tulis apa dah lupa. Sebab Mama nak Iwan nampak. Okay? Boleh? Boleh ke boleh? Boleh Mama nak tanya, menulis ni ulang ayat sama hari-hari ke? Betul lah Zarif, ulang ayat sama hari-hari. Ulang ayat yang sama hari-hari. Korang ada soalan lagi tak? Ada soalan? Ni, Mama tunggu you all tanya soalan kalau ada soalan. Papa ada soalan Papa? Papa aku geram ni, aku nak kena ni.